Aduh, macam mana? Ish, boleh tolong aku tak? Yang soalan ni, aku tak faham kau. Aku dah semalam tunggu kau. Aiman, ini kan cikgu suruh buat sendiri. Kenapa nak minta tolong aku pula? Alah, kau kan pandai. So, tolonglah tuan kau ni kejap. Aku dalam kesusahan ni. Iya, aku memang tolong kau sebab kau kawan aku. Tapi kan, setiap kali aku tolong kau, aku juga yang kena buat kerja kau. Kenapa ni? Aku selesa kau buat kan. Bukan. Aku selesa kau ajarkan aku buat soalan yang tak faham ni. Itu je. Masalahnya, kau tak belajar pun bila aku ajar kau. Sebab aku yang buat semua atas kau. Aduh. Macam gini dah. Cuba kau buat sendiri dulu. Kalau ada salah, nanti kau boleh betulkan. Bukan apa. Aku just nak tengok kau boleh buat sendiri tanpa bergantung pada diri aku je. Ya kan? Kalau aku tak cuba, memang aku akan bergantung kat kau je lah selamanya.